Halo geng, Assalamualaikum, salam sejahtera, wadah amal, welcome back to my YouTube channel geng. Okay, konten aku kali ni adalah aku harap sangat hari ni dapat settle lah masalah dekat kereta aku geng. Right? So, ni kita tahu Pro 2 Myvi G3 1.3 cumanya sekarang ni ada masalah troubleshoot lah dari segi apa kita panggil out sharp, masalah issue original kita tahu geng. Dan lepas tu dari segi wiring ada masalah juga, tapi kita dah settle semalam. So sekarang ni adalah masalah engine light pula naik geng. So bila engine light naik ni agak pisang sikit. Okay, lepas korang dengar kalau aku start, korang dengar dia punya timing ni geng. Okay, aku senyap je. Dia tak stable. Dia tidak stable geng. Dia tak faham. So timing dia kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun pak. Pening kepala geng. Selalunya macam ni awak akan check dia punya coding lah, ada naik coding lah. DTC read code. Ok, tak ada. So kalau macam ni tak ada tune. Tapi sekejap lagi kalau jalan, nanti kalau ada engine light aku tunjukkan korang. Sebab kalau jalan je jadi keluar tu yang aku pening tu. Ok guys, so kita sampai-sampai nak keluar rumah ni, kawasan rumah kita borak sikit lah. Okay, sebenarnya geng, dia sebenarnya ni aku dah cerita lah. Kalau kau nak faham, korang tengok daripada konten sebelum ni, ada dua konten aku buat. First, yang pasal awak punya kereta tak boleh start. Lepas tu, awak punya kereta tu masalah. The second is masalah wiring. So sekarang ni masalah engine pula. Engine light menyala. Okay, kau dengar sangat. 1, 2, 3. Wow, best ya. Tengok aku sangat. Okay, so punca dia sekarang ni, masalah dia adalah muff sensor je geng. Muff sensor je. Lepas tu sekarang ni masalah wiring ditembak. Nampak engine light menyala. Nampak? Tu yang aku tak nak geng. Sagak lagi. Engine light menyala geng. Nampak tu? Tiba-tiba menyala kan. Itu yang aku geram tu geng. P0171 pula kod. Tak, sebelum ni P0113, lepas tu P0172, sekarang P0171 pula. P01 ya. Hai, pening kepala aku geng. Ni lah aku malas ni masalah dia ni. Orang kata sebab apa lah, kereta dah lama kan. Tapi tak juga, sebab member awak kata okay dah, awak dah clear code lah. Dia hilang, sekejap lagi kan datang balik. Itu aku malas geng. I don't know. Itulah aku malas. Dia, aku rasa sebab member aku cakap mungkin ada masalah dari segi troubleshoot. Maknanya masalah, ada yang kata mungkin kita diagnose, buat checking. Sebab meter ni dia hanya untuk membaca dan reset pun sementara saja geng. Dia bukan kekal. Ataupun satu lagi, dia macam ni adalah atas sebab sebenarnya bagus juga bila pakai meter ni, korang dapat tahu apa masalah kita korang. Sebenarnya kod tu bagus tau. Dia bagus dari segi apa, senang lepas ni kalau ada apa-apa isu kan. So korang boleh rujuk pada kod, bagi tahu bengkel, nak lagi baik ambil gambar. Macam aku dah ambil gambar. Kita tahu sekarang keluar 3 kod geng. Mula P0172, lepas tu P0113, lepas tu P0171. So ni tadi P0171. Sebelum ni tadi P0113. Tu lah out jam juga sebenarnya. Itulah ada yang kata Myvi Gen 3 ni sebenarnya dia dah macam teknik mechanical, bukan mechanical lah, dia panggil apa, dah terlalu banyak apa. Yelah sebab makin setiap tahun kereta makin lama akan upgrade, betul tak geng? So Gen 3 ni dia dah kira macam, dia tak macam Myvi Gen 1 Gen 2. Gen 1 Gen 2 senang, kau reset je apa semua settle.
Kalau masalah gentry ni, dah reset ada. Lepas tu apa, gentry ni dah kira macam terlalu teknologi sangat. Gitu. Terlalu banyak sensor. Maaf sensor lah apalah. Sebab tak silap awak kalau saya silap geng, Myvi Gen 1 Gen 2 dia tak ada maaf sensor kan? Ke ada? So kalau nak custom open port tu senang. Gen 3 kalau kau main custom open port, itu yang jadi masalah. Engine light naik, masalah temperature naik, masalah itu, masalah inilah, ada macam-macam. So tu yang jadi macam banyak sangat jadi isu lah. Bila teknologi bagus, tapi bila sekali rosak geng, satu benda rosak, dia akan berjangkit. Padahal punca maaf sensor geng, dia berjangkit. Itu yang aku geram tu. Dan pada mulanya pun, masa mula aku tanya dalam social media aku nak buat konten ke tak pasal ni kan. Sebab benda ni pun masalah kerosakan. Selalu aku buat konten pasal modify itu, modify ini. Pasal kerosakan aku tak ada share. So konten kali ni aku nak share lah sebenarnya. Okay, so kiranya macam mungkin ada yang kena macam ni, tapi korang tak tahu nak buat apa kan. Punca dia, asal dia adalah apa, kita tak boleh start. Bila start tu bom, mati. Bom, mati. Punca dia. So punca check mask sensor. Thank you lah kawan-kawan semua yang mana yang tolong awak. Mungkin ada yang tengok konten ni. Lepas tu dah tukar mask sensor, masalah lain pula keluar. Wiring, masa mula wiring, lampu awak tiba-tiba hidup, tak boleh nak off. Tapi Gen 3 ni bagus, dia ada cut off. Kalau lampu sentiasa terbuka, kalau lampu malam sentiasa terbuka kan, okey, contohlah lampu ni sentiasa terbuka, kalau korang off kereta, dia akan auto cut. Myvi Gen 1 Gen 2 dia tak ada. Kalau korang terbuka, korang lock kereta, memang sentiasa terbuka lah dia geng. Okay, so itulah. Sekarang aku nak pergi ke bengkel member aku. Ada saya member sahabat saya Mio Haris lah. Sahabat Mio Haris dan abang dia Fujiwara Azim. Sekarang ni aku nak check dengan member kita Bu Hari. Aku minta tolong Bu lah untuk double check kita tahu, tengok apa isu. Sebab Bu dia boleh diagnose kereta, dapat detect lah apa punca dan sebagainya lah. Okay, so let's go again. Stay tuned. Okay geng, so sekarang ni aku berada di MH. Apa nama dia aku lupa. Okay, so aku tadi dah berborak kejap dengan Bu Hari, sahabat kita. So Bu tanyalah kereta ni macam mana semua. So aku cerita from A to Z, apa yang terjadi pada kereta ni, apa benda semua. So maknanya sekarang ni Bu kata bagi dia orang double check dulu, disebabkan kereta awak ni ada isu, dia orang kata, senang kata yang ni adalah misfiring. Maknanya sekarang ni angin lebih, api pembakaran tu kurang. Faham tak? Kereta ni sebenarnya dia kena stable. Angin lebih, angin stable, api pun stable, kena dengan angin yang dimasuk tu. Okey. Tapi kalau angin lebih, minyak kurang bakar, tu yang bahaya tu. Right? So ni dia, aku kenalkan Bu Hari. Alright Bu, sihat Bu Sihat lah. Okey Bu. Awak save nama Bu. Bu Wira tau. Wira Toge ke? Bu, Wira ada lagi tak Bu? Ada lagi Bu Tu tengok ada part, mana Wira Bu ni kan? Alright. So Bu tadi aku dah cerita apa benda semualah. Sebab aku tak naklah buat konten sambil-sambil cerita apa benda semua. So senang kata kereta awak ni aku tak tahu, kesimpulannya macam angin lebih, pembakaran tu kurang Bu. Dia sebenarnya apa yang awak faham, benda ni dia kena stable Bu Betul ke Bu? Ke saya silap ke macam mana kan? Awak dah ada KKT, dah ada tune. So nak kena sebenarnya kalau yang itu AFR tu nak kena tune lah. So mungkin nak kena tune balik lah. KKT kan. Cuma sekarang ni kita nak diagnose kan masalah tu. Betul. Yang macam angin lebih, itu sebab di tempat tune lah. Betul. Remake punya hal. Betul. So kalau nak tahu lebih mudah, kefahaman, standard itu indah lah Bu. Aduh, aku jam ni serius. Aku masa mula jadi aku cakap, weh macam mana ni kan, call member nanti semua menghilang. Aku cakap, alamak Bu, nasib baik Bu tengok story saya. Saya roger Bu pun apa semua.
Last okay. Bu, kita bincang Abu. Boleh tak Bu? Awak bawa kita tahu untuk kita diagnose sebab dekat MC Bu menspesialkan dari segi bos. Alright, boleh. Kita memfokuskan Bu memfokuskan di tempat ni untuk kalau nak buat checking Bu buat checking, kalau nak minta tolong dari segi nak servis minyak hitam pun boleh. Semua boleh Bu kalau nak enjin ke apa benda nak. Semua boleh Bu alright. Okay, so kita tunggu sama-sama nanti kalau boleh shoot kita shoot sambil-sambil dia orang tengah scanning tu geng. So harap-harap tak ada benda yang serius geng. Kalau ada yang serius koyak paket geng. Oh, hell no! Okay. Boleh lah ambil. Bu, tayar pun ada juga Bu Tayar pun ada lah. Maknanya yang ni dah lebih tahun. Dah lebih tahun tu memang nak jual murah. Oh, nak jual murah? Ni 16 nak jual murah. Dia 100 jadi. Sebiji 100. Oi, murah 15 saja, 15. Bagi jalan. Ya. Yang ni A050 ni Bu, mahal ni Bu. Mahal ni. Bukan, Bukan ni? Ni apa Epic. Oh, Epic. Okey. Ni tahun mana tahun ni? Bu nak lepas berapa ni Bu? Nak tengok. Nak tengok dia punya ni Bu. Ya. Oh, maknanya ini untuk display lah. Lapis sebenarnya korang banyak lah. Ada je. Order lah. Oh. Tapi Bu, yang ni buat seragam polo ni selalu saya nampak sini Bu. Apa dia bikin Bu? Macam-macam Bu. Yang Awak datang tu betul? Jabok. Oh, jabok. Jabok kong. Mekatronik. Mekatronik. Yang ni? Yang ni dia buat braking system semua lah. Upgrade lah. Tak ada upgrade. Ada just servis lah. Oh. Tak, sebab awak datang awak masuk. Ini buat dengan polo hari tu Aku cakap, owner ni mesti kaya ni kan. Dia steady tinggal. Awak kalau tinggal sehari pun. Bu, lama lagi Bu. Aduh. Dia dah ambil lah itu tadi. Oh, dia dah ambil. Dia kali kedua ketiga datang. Oh ya. Yeah. Maknanya dia kerap juga datang. Yang ni kira regular customer lah. Yang penting korang tak fokus yang pada konti Bu Kereta Malaysia pun ada Viva. Itu dia geng. Ambil je kan. Macam-macam ada geng. Itu meja pun wiring. Oh ya. Asal wiring ni? Wiring dia antara wiring dengan ECU. Kalau dia boleh berhenti dia mati dia terus. Oh. Adakah dia macam kereta awak? Lain kan? Wiring. Betul lah, kalau dah buat itu buat ini pisang enggak geng. Macam awak kan, bila dah buat itu buat ini, kau dah kena standby. Okey. Tapi kau kena tahu apa barang kau pasang, wire dia susun macam mana, kau kena tahu. Supaya satu hari kalau datang bengkel macam Bu, kau senang bagi tahu, okey Bu, dia sini kan. Right? Kau tengok geng, dia punya mesin OBD. Tapi dia semak sikit barang yang bawah tu. Dia punya OBD tu 1 keluar 3 keluar 2. Yang OBD tu kan. Sebab awak ada custom dia punya. Pin lah. Dia sekarang 1 keluar 2, 2 dah penuh. Member awak suruh pasang 1 keluar 3, 1 tu biar kosong. Kalau abang nak scan ke apa senang kan. Okay. So tak nak kacau. Dia belah ujung kena cabut sikit tu bang. Ada lampu. Tu lampu lagi kan tu. Tak Bu, saya tak tahu Bu. Aku tadi macam seram pula kalau abang dah cocok OBD. Dia macam. Tapi Bu, benda ni dia boleh reset Bu. Apa dia? Maknanya kalau ada kod tu kita reset. Tapi kalau ada balik maknanya kita kena tukar barang tu. Betul tak Bu? Betul lah. Ni setelah awak dah reset. Okey. Tak sure lah naik balik. Tak sure naik balik tak? Kalau contoh ada, dia keluar. Oh. Tu lah. Alamak. Aduh, aku menyampah tu tengok nombor tu P0171. Dia macam yeah boy. Berapa OBD maksudnya macam mana? Ada. OBD bang, betul. Takut meter kan. Dia ada dua lah, meter dengan yang ni. Ada baca data stream. Ada apa? Data stream ni tak boleh baca. Oh ya. Tak, baca
Saya 1.3. Oh, sebab tu tak boleh baca. K3 VE. Dia kalau no equipment tu, equip tak masuk. tak boleh. Ni betul EPS, Electronic Power Steering. Bismillah. Nampak data. Ni apa bang? Okey. Biar abang ni buat kerja sikit kan. Bagi abang ni apa? Bukan buat kerja, scan. Kita tengok. Dia akan double check. Itu dia. InsyaAllah tak ada apa. 3 hours later. Okay, so sekarang ni kita dah di penghujung dah. Okay Bu, tadi tim Bu buat apa tadi Bu Ada scanning OBD Scanning OBD. Boleh pun kita ke sini sikit Bu Ada lagu bahaya pula copyright. Okay. So kalau nampak dia orang buat scan OBD. Dan lepas tu dapat detect dari segi dari segi apa-apa isu tak ada dapat detect apa semua. Cuma dia orang dapat detect dari segi fuel filter. Fuel line dipanggil Fuel ni biasanya dua benda lah. Check nak kena tengok fuel pump atau fuel filter lah. Benda wear and tear lah benda wear and tear. So boleh lah tukar fuel filter dulu kan. Fuel pump dia biasa tak start. Ya, dia membuat kita tak boleh start. Fuel line nama dia Fuel filter dulu, try tukar fuel filter dulu. Lepas tu baru tengok dia lah. Yelah. Try dulu kita tengok. Nanti kita tanya di social media ada ke geng MyVG3 dah tukar. Kita boleh tanya pendapat apa Bu kan. Alright. So settle lah. So kalau korang datang nak buat scanning ke apa benda, boleh datang ke markas Bu. Di semua detail letak di bawah Bu Social media pun dah ada Bu kan. Ada lah. Alright. So kalau nak sampai minyak hitam, sampai minyak gearbox, nak check itu, check ini, check sistem, semua boleh Bu Boleh. Alright. Alhamdulillah yang settle. Lega dah. Sekurang-kurangnya kau dah dapat apa benda yang problem. Daripada kau tak dapat apa benda yang problem tu susah, betul tak Bu? Macam ni kau dah dapat. Oh benda ni, oh benda tu. So senang, alhamdulillah. Right? So sampai sini lagi aku dah tutup bonet jap. Dia dah rasa macam menyampah kat kereta tu dah kurang. Aku dah tadi aku dah nak jual, aku dah buat status aku. Aku beli Golf nanti gang. Okay. Settle gang. Salam mantap.